Orang Hindu yakin dia masuk syurga. Dia kata Islam masuk kok, tapi dia masuk kok. Kita tanya orang Hindu, teriman kan? Pak lain atau lain? Bukan 3, pak saja meja. Dia kata, kita tanya orang Hindu percaya tak masuk syurga? Dia kata, betul lah, kita orang buat baik masuk syurga. Masuk syurga. Tak sunat tu nak masuk syurga. Kita kata dah kali macam tu macam orang lain, orang Islam. Dia kata Islam masuk juga. Hindu ni, Hindu kata. Bukan mak lempit. Tok Imam. Islam masuk juga. Dan Hindu masuk tapi kena baik kan. Dia kena baik. Nampak? Sebab tu ustaz tu kata, ustaz apa? Arumugen ku nantimu di pintu syurga. Faham? Dia orang Hindu, dia nak nanti di pintu syurga. Mana boleh? Pintu neraka kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir, sama ada Yahudi Nasara ataupun sembah berhala, bukan syurga, duduk di dalam api neraka yang bernyala-nyala, kekal di dalamnya. Jadi yang masuk syurga orang Islam. Orang Islam nak masuk syurga pun kena ada tekad takwa, bukan iman saja. Iman hanya layak masuk syurga, tapi takwa tak layak masuk neraka. Faham lagi? Dia gitu. Dan orang Islam nak masuk syurga, semua orang Islam nak masuk syurga. Tengah cocok heroin, lengang, kita tanya dia, Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Jawab. Dah steam. Heroin number 5 masuk. Masuk. Tanya sepatah boleh? Tanya boleh. Nak masuk syurga, nak masuk neraka? Masuk syurga lah brother. Ni jarum ni, duduk tengah. Nak masuk syurga. Tengah panjat rumah orang malam ni, dengan bawa dengan cakur, dengan tukur, dengan perjang nak pecah rumah. Nak masuk syurga neraka? Syurga neraka. Nak masuk syurga, Nabi kata dah, siapa yang taat kepada aku je masuk syurga. Taat Nabi mana taat Al-Quran dan hadis. Kerana Al-Quran dan hadis lah datang melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hadis daripada Nabi, kita ambil Quran daripada Nabi. Bukan kita ambil Quran dari sahabat, dari Nabi. Mana daripada Nabi ni? Agama. Maksud taat pada Nabi, taat pada agama. Satu hari Nabi cerita, syurga ini untuk orang yang nak masuk, mereka orang yang tak nak masuk. Kejut sahabat. Sahabat kata, guana pula orang tak mau masuk syurga. Nabi jawab senang. Faman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa dak taat kepada aku, dia tak mau masuk syurga. Jadi nak masuk syurga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Tu tekad dia. Nah, ingat boleh masuk free gitu. Tak usah kata syurga, neraka tak boleh masuk free. Kena ada tekad. Nampak? Kita nak masuk penjara Kajang. Sini dekat ni penjara ni. Pasti masuk. Sungai mudah. Jangan malu orang. Siapa suruh duduk depan? Penjara Sungai Buloh okey dah. Ingat boleh masuk free penjara Sungai Buloh. Pagi esok lepas subuh, lepas wirid, Tok Imam buku pakaian buah dengan obat gigi, buah dengan minyak rambut apa semua. Pergi Sungai Buloh. Berhenti taksi, ting, turun sini. Kat pintu besar tu pergi masuk terus. Pengawal kata nak pergi mana Tok Imam? Nak masuk penjara. Nak duduk lama 2 tahun padang dah. Berapa Tok Imam? Malah duk balas sama dengan bini di rumah. Nampak? Bukan Tok Imam sini. Tok Imam masjid luar ni. Boleh masuk? Tak boleh. Nak masuk penjara kena buat jenayah. Buat jenayah boleh masuk? Tak boleh masuk. Kena polis tangkap. Polis tangkap boleh masuk? Tak boleh. Kena naik mahkamah dulu. Naik mahkamah boleh masuk? Tak boleh. Kena jatuh salah dulu, sabit oleh hakim, baru boleh masuk. Nampak lagi? Gitu juga neraka. Nak masuk gitu-gitu tak boleh. Mu nak masuk neraka, mu kena derhaka kepada Allah, derhaka pada Rasul. Minum arak boleh masuk. Dia gitu.
Semalam nunggil langgang minum arak. Nampak? Nunggil langgang. Bukan orang kafir, orang Islam. Nak keluar disko hujung ayam kali jalan minum arak. Nak tahun terang tarik luar kelah orang Lumpur tu. Kata Ganu tu duduklah kedai. Tak nampak. Orang Lumpur tahun terang tarik luar. Special brew. Buih naik. Nampak? Kena 3 gelas tengok. 3 lakon depan, 9 belakang. Nampak? Dia tahan taksi, dia nak naik ikut dia bar. Dia pening. Tu kata, ni orang Islam. Dah boleh masuk syurga. Dia ada tiket neraka dah. Nak masuk neraka kalau orang puang, keluar rumah, jangan pakai tudung. Sebab apa? Sebab Nabi suruh pakai tudung. Dan kalau nak masuk syurga, pakai tudung. Tak mau nak masuk syurga, buang tudung keluar. Pakai kain belah biar nampak paha. Boleh masuk neraka. Itu cerita dia. Nampak? Sebab tu kita ni gunakanlah segala peluang yang ada agar kita ini dapat cukup-cukup ataupun siapkan diri banyak-banyak dengan amal. Walaupun kita dosa banyak, tapi kita nak juga bekalan kita nak menuju ke syurga. Tak pergi masuk neraka. Ada orang Islam dia cakap bodoh ni. Dia kata tak apa, kita orang Islam kalau masuk neraka tak lama sebab kita orang Islam akhirnya masuk syurga juga. Kalau kita masuk, kalau kita ada dosa, kita ada iman dah, walaupun kita minum arak, kita berjudi, kita masuk syurga tak lama. Ada kita dalam 5,000 tahun duduk dalam neraka, lepas tu kita keluar lah. Hodoh sedap cakap 5,000 tahun orang nak duduk dalam api. Boleh dicakap itu. Kita orang Islam, kita kalau buat dosa banyak pun kita masuk syurga kau. Kalau masuk neraka kejap ada 3,000 tahun duduk dalam api. 3,000 tahun nak duduk dalam api. Mu balik rumah lagi, mu buka api dapur, gas tu biar merah tuku. Nampak? Dah lama buka biar merah tuku, selok kain, duduk dah tu. Boleh? Dah duduk 3,000 tahun, 3 minit. Dengan tuku-tuku lekat punggung lagi ampang puteri. Faham? Kalau nikah sahih dari anak. Tu baru tuku dapur. Daya balik rumah lepas keluar masjid lagi press Honda Cup. Jangan Ducati 1100 Honda Cup tau. Press 15 minit nampak merah dah Aiza. Nampak? Tiung. Tiung Aiza. Memang tak ada mulut. Mulut dekat dia Aiza. Tu bukan api. Tu bukan neraka, tu baru panah dunia. Api dalam pisting. Ke api dia Aiza? Api dalam blok tu. Tu cuma wak dia panah, lekat dia Aiza. Kena di keting kita, tak ada kulit. Dah nak duduk 5,000 tahun dalam api neraka. Tu kata. Tapi kita ada dosa, dah nak buat mana? Siapa sini tak ada dosa? Cik bangun kali. Kita lepas mayang kita nak tiung tangan dia. Nampak? Semua ada dosa. Nak tukang cakap lagi banyak dosa. Tapi kita macam Imam Syafi'i aja lah. Aku nak masuk syurga-mu, aku tak layak. Tapi aku tak mau masuk neraka-mu, tak tahan. Aku nak juga syurga-mu walaupun aku layak masuk neraka. Sebab tu kita kena rendah diri. Allah dah heran dosa yang kita buat banyak, tapi Allah tak suka kita takabur. Kita rasa hebat, kita rasa gah. Nampak? Ada orang ni cakap dia orang baik. Dia kata saya tak pernah buat salah. Hodoh. Saya rasa saya tak ada dosa pada siapa-siapa lah. Hodoh. Nak termuntah. Nampak? Orang jangan cakap gitu. Faham? Ada pula dia kata dia tak ada dosa. Dia orang baik. Dia tak suka buat kat orang. Dia tak suka balas orang. Kalau mu baik, tak suka balas orang, tak pernah buat salah, diam. Jangan cakap gitu. Faham? Diam sudah. Dah mu baik. Diam. Imam Syafi'i itu mana dia buat dosa macam kita? Tapi dia kata aku tak layak masuk syurga-mu. Imam Syafi'i. Bukan Haji Syafi'i kontraktor. Imam Syafi'i. Tak layak masuk syurga Allah. 5 tahun hafal Quran, umur 9 tahun menjadi qari, baca Quran dekat Kaabah. Masa tu siapa yang payah